Hari kedua tengok taut. Hari kedua kita tengok taut. Umpan semalam ada pasang sikit. Yang beda semalam ada nak ikan lagi. Hari ni kita pergi tengok dia. Pergi tengok. Tapi semalam ada tambah kan? Alah, tambah 2-3 bentuk. Lari sebab hujan. Hujan. Takut peti. Kilat dengan petinya. Tu dah buka dah. Pijak tali. Dengan kilat dengan peti. Oh, banyak ke air pula. Oh, spray lupa bawa balik. Apa? Spray. Spray apa? Spray ikan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu betul yang pangan mati. Ikan mati. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita nak pergi tengok taut aja ya. Tengok taut, tengok tajur. Yang pasang umpan semalam tu dengan umpan yang dulu semalam tak ada lagi. Kita pergi tengok je lah. Pasang umpan pun semalam pun 2-3 ekor je. Lepas tu lari balik sebab hujan. Dengan kilatnya, petinya. Baliklah. Tak sempat nak pasang pun. Pagi ni kita pergi tengok hasil yang Saki baki yang itu tengok kalau ada rezeki. Okey, jom. Kita pergi tengok. Dia tinggal sudah ni dia punya ni tak? Ha? Tinggal sudah ni. Nenek. Dia pandang. Dia pandang. Ada. Banyak terus. Umpan mati. Umpan mati ni. Habis. Ada umpan. Masuk hutan. Dekat. Ada. Ada. Ada umpan ni. Umpan elok je. Umpannya elok lagi. Air sebab hari ni. Laju. Belum tidur. Belum tidur lagi.
Alhamdulillah. Ada juga dekat. Siapa terbalik tripod dia? Dia payah tadi. Ada juga seekor. Sampai mati. Dia nak mati dah duduk situ. Lemah dah dia. Tengok. Siapa sangka? Kalau tak datang tengok tadi. Inilah buat tambah-tambah. Sampai mati yo. Buat tambah-tambah. Atas ada? Tak, ni last kan? Ni lah. Kalau comel. Besar. Dia tadi. Ini pot bawang merah ni. Oi. Minyak dari bawah pun. Lanjut pun. Itu kenapa tarik ke bawah? Sana perginya. Ha? Sana perginya. Tarik ke bawah. Ha. Mai kosong. Satu je ada.
tu. Satu lagi. Mana? Baik bawah agak. Lepas lah tu. Kalau dia sangkut macam tu. Ini habis lah kalau dia baik dia lepas lah. Lepas lah ni. Jadi kat latang bawah tu. Panjang banyak tali je. Ha? Tali panjang banyak ke? Latang lembut. Kepala. Aduh, kepala. Aduh. Apa yang masuk pontut dulu tadi? Takut lah tu kayu. Ya Allah. Buat ni. Kuat tariknya kita pun masuk dalam ni lah. Tak boleh. Dia takut kayu. Latang lembut. Besar ikannya ni. Pusing je. Pusing pontut dia Keluar dulu. dulu. Ah, gitu. Pendek ni. 2 batang betul. Eh. Tukar nanti. Tali pendek sikit. Latang lembut. Latang lembut. Baik kata. Kasar ni. Bawang merah lah. Kalau tarik macam tu memang kasar. Yang bawah dulu, lepas tu boleh latang. Ada umpan. Ada umpan lagi. Ikan sungai ni tak tahu ke mana pergi. Kan? Atau kau tinggal kepala. Tak hidup. Biasanya kalau macam ni tinggal kepala. Tapi macam baru lagi lah. Ada kan? Ada badan kan? Ada badan kan? Biasanya kalau macam ni dia tinggal kepala. Dia nak lepaskan diri je ni nampak. Ha. Anak-anak je. Dah. Anak beranak le.
Muek. Dah cakar dah pun. Ha? Cakar dah. Allah, hancur dah ekornya. Baru lagi ke? Ha? Baru lagi ke? Baru lagi ya ni. Kita lalu dah tinggal ni. Awak? Ekor dah ni dah. Awak? Kan dia kena cakar tu. Ni. Bawah. Ada? Oh ada. Kan dah kata hari-hari betul hujan. Tak banyak seekor. Ha, jadi ya. Mana lekor? Mana seekor? Tahun dalam. Oh, petang. Mana ada udang balik ni. Tapi nak mancing tak boleh air tu. Petang je air tu. Air sejuk. Udang dah. Nak terjabut dia tak datang tengok dah. Dia terjabut je tepi. Kan tak kau lah. Oh, mantap. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Dah sampai ke darat. Ini sajalah rezeki kita hari ini. Tahu ke mana dia perginya, menghilangnya. Ini saja rezeki kita hari ini. 2 tahun, 1 tahun sangkut. 1 tahun hilang, 2 tahun Cabut. hilang, cabut. Tercabut tu tanah lembut tu. Goyang cabut. Tak dalam tanam semalam tu, pacak lah. Tapi tanah tu lembut. Okey, yang dapat hasil Okeylah, hasil ini sajalah rezeki kita. anak-anak je lah. Hmm. Mak-mak lari. Udang seekor bubur. Tak adalah. Mana apa? Sejuk je. Tu bawah. Tak aku kat papai. Mana ada jus? Ada. Bawah tu pun. Rasanya Cuba tak dengar cakap kita ya. Cuba dengar cakap kita. ambil saya tak bawa balik mana rasanya. Habis nak buat apa? Bawa belah baju. Tak ada, tu tangguk. Tak ada dah. Seekor ikannya, ekor dah kena gigit. Nak baung ni. Lari. Lari mana? Mulut dia tak payah macam tu. Udang seekor. Oh. Ni je laut kita ya. Kerat 2 garang. Okey, macam biasa. Okey, macam biasa, yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa. Okey, bye-bye. Itu sajalah rezeki kita hari ni.